Antara amalan amal baik yang terus masuk mencerahkan kubur ibu dan ayah, melapangkan kubur mak dan ayah adalah doa anak. Selepas mak ayah meninggal, anak ni rajin sebut ketika dia hidup ni, anak ni hidup, kalau dia rajin sebut Rabbighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau sekarang tuan-tuan sebut mak ayah ada di alam barzakh, sekarang dapat. Sekarang ni mak dan ayah dapat dengan izin Allah. Dia tak ada nak pergi ke sini dulu, dia nak transit di sini, tak ada. Sebab tu anak kena bagi reti agama. Maka anak ni dia akan jadi anak yang tahu macam mana nak menggembirakan ibu dan ayah walaupun mak dan ayah sudah berada di alam barzakh.